Dia nak tak ada ranking. Okay, makan blok. Makan blok. Start dah. Kalau tuan-tuan datang ke Kuala Kedah Sport Fishing, boleh menikmati package yang kami tawarkan kepada pemancing-pemancing yang datang kat sini. Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di Fak Balas Fish Hunter. So hari ni aku berada di kolam Kuala Kedah Sport Fishing. Aku main dengan sahabat aku. Hari ni ada partner. Ni kaki sembat tomang ni. Main nak cari sekak ni. Pecah mulut sekak tu bang ni. So hari ni aku main-main sini, baru tengok ada orang kata apa, ada package baru kat kolam ni. Dia ada buat ranking buat untuk cetak guys. Ranking buat ranking yang dah start dari 25 bulan sampailah 1 hari bulan. So kita nak tanya dengan Tokek. Terus ada cerita sikit bab ranking mingguan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Kuala Kedah Sport Fishing buat game untuk siapa yang datang mancing. Kita ada ranking. Siapa yang dapat ikan yang besar berbentuk jenis sekak, banyak ni, RM300, RM200 dan sebiji mesin kita akan bagi. Satu lagi kita akan buka tiket untuk ranking ni seminggu sekali, iaitu pada hari Ahad pada pukul 8 malam. Kita akan buka ranking. Siapa yang dapat ikan terbesar, kita akan bagi hadiah tersebut setiap minggu. Lagi satu berkaitan dengan ikan terkecil. Siapa yang dapat ikan terkecil, setiap minggu pun ada juga ikan yang terkecil. Minggu ni kita buat ikan kasiang ya. Ikan kasiang RM100 kita akan bagi siapa yang dapat ikan terkecil. Yang lain-lain macam ikan tek yang bertanda cable tie tu ada setiap hari, iaitu ikan warna merah RM30, biru RM20, kuning RM10. Kalau tuan-tuan datang ke Kuala Kedah Sport Fishing, boleh menikmati package yang kami tawarkan kepada pemancing-pemancing yang datang kat sini. Okey, sekian. Terima kasih. Alright, baik bos. Jom. Bos dah terangkan dah tu. Jom kita pergi cari ikan. Okay guys. Okay guys. Kami dah sampai kat spot. Tengok. So untuk permulaan ni kami akan gunakan SP dulu. Udang bos semua tak ambil lagi. Kita pakai SP saja dulu. Ngurat pakai SP. So aku nak guna SP dari Strike Bro. SP ni ngam elok. Pakai jihit size 30 5 gram. So kita try tengok ni. Harap-harap menjadi lah. Tunggu je be. Kalau nak ronda kan, nak tengok spot kan, tengok tu dia marking dekat tiang kuning. Tiang tu ada ni, ada kolong. Tiang yang marking kuning tu sampai depan. Kita main area arus ni, tengok area pump. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kuat lah. Main duduk seberang belah sini, teduh sikit.
Cari ikan lepok ni tengok. Dah lepas. Strike guys. Strike. Ya. Jenahak pertama guys. Dia makan tepi sangkak saja. Mantap. Ya. Ba. Tinggal dulu ikan tu. Dah cari lagi. Dia nahak tak ada ranking. Okay, makan blok. Makan blok. Strike dah. Strike. Strike yang kedua guys. Oi, kasar tu. Apakah? Menekan-nekan guys. Menekan-nekan kating. Strike kedua. Mantap kali. Alhamdulillah rezeki hari ni. Dia bagi strike awal. Tu dia. Ikan jenahak tak ada gari. Naik pula kating sikok. Mari be. Dua dah be. Mantap. Setan ni kali. Oh, lepas banyak hari. Tak tahu tak tahu. Dia ada. Ni memang hotspot lah sini. Sebab dia main kat arus lah. Satu. Ada. Aduh, lucu. Harun. Ada be. Are drag longgak. Punya lah duk casting. Tengok ikan sampai. Kau tengok. Tu ikan duk tepi tu lah. Tu duk tidur tu. Nampak. Ikan telinga gajah. Pisau umpan masuk dalam mulut dia ada nak makan. Mulut kecil.
Alah, tak lekat. Masuklah orang tekan dalam mulut tak kan. Tak lekat. Tepi lah. Dia dah pergi. Ya, mari sini. Dapat guys, dapat guys. Dapat guys. Dapat guys. Telinga gajah. Macam mananya kamu? Jangan marah. Ikan ni makan masak apa pun tak tahu ni. Si telinga gajah ni. Oh, bukan kaleng-kaleng guys. Bukan kaleng-kaleng oh. Si comel. Ele comelnya kamu. Kena. Hah? Kena dah. Kena tu. Kena tu. Tengok. Best strike Best strike telinga gajah. Kena solid kot. Jangan bagi ni lah. Tarik maiduk kat atas darat tak apa. Yeah boy. Kena sirik atas. Yeah boy. Sini. Nak ikut. Boleh tu pegang pipi dah. Pegang pipi dah, lempak naik atas. Pegang pipi. Muka dia. Tu dia. Ekor. Boleh lah bang. Telinga gajah. Okey guys, sampai di sini dulu sesi mancing aku untuk hari ni dengan Bewan. Dia tak kumpau walaupun pertama kali dia tak kumpau ni. Dia dapat telinga gajah tengok. Gajah masak apa? Tak tahu nak masak apa. Aduh. Aku ada strike kat telinga gajah tadi. Tekok nak wai tadi je strike jenahak dengan apa? Si MJ. Beli udang haram tak guna pun. Kena 2 ekor je. Sak tu. Okeylah guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang bawah hadir tu macam biasa aku jemput hangpa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode Rifat Balas Fish Hunter. Inilah hasilnya. Ya. Jenahak telinga gajah. Jadilah guys.